Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita nak tunjukkan berat sebuah durian IOI ataupun D168 Hajar Asmah. Okay, timbang kat sini kalau kita lihat, ni saya dah reset kosong. Cuba zoom sini. Boleh ataupun kamu bawa ke sini. Zoom fokus sini. Kosong. Okey. Tunjuk atas ni kosong pun kosong ya. Cuma dia dah karat je lah. Okey. Pokok durian ni dah 3 kali musim. Cuma untuk tahun ni 2025 ni dah dia musim 2 kali. Pada bulan 7 hari tu dan juga bulan 12 hari ni lah. So ada baki lagi dalam, semuanya ada 8 biji. Dia baki lagi 5 biji dekat pokok. Okey. Ini durian yang ketiga. Dua durian yang sebelum ni, yang luruh ni, berat dia dalam 2 kilo saja. 2 kilo 100. So yang ini so far yang saya tengok yang paling besar lah. Okay, kita tengok sama-sama apa berat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak penuh tak? Nampak penuh? Ini durian IOI ya tuan-tuan, nampak ni. Okay. Ini durian IOI. Siapa yang durian dia akan kenal. Nampak? Dia bulat macam duri hitam. Kita timbang Bismillah. Tuan, berat dia sekarang 3 kilo. Sekejap. 3 kilo 100. Ni 120. 120. Boleh masuk? Betul ke tak? Verifikan boleh cakap ni. Baca tengok ni. Kan 300 apa? Ini 100. Dia ada 5 kan yang kan? So 20 kan? 3.12. 5 so 3. 3.12 kilo. Aku tak silap ya? Betul? Okay. Zoom sini. Tak. Datang tengok. Bawa handphone. Zoom ni. Make sure jelas. Boleh zoom kan? Zoom dia. Umur zoom dia. Tu dia. Okey. So, kena ikutkan berat dia dalam 3.1 kilo. Ataupun lebih tepat lagi 3.12 kilo. Ini yang paling berat lah so far. So, insyaAllah nanti kan kita akan unbox nanti, tengok macam mana dia boleh isi dia. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.